Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmi bin Jemat yang memegang kad nombor matrik D202311067000. Untuk pengajaran mikro, tajuk yang saya pilih adalah amalan aktiviti riadah yang selamat dan tidak selamat. Selamat pagi kelas. Hari ini kita akan memasuki tajuk topik yang baru. Okey. Sebentar tadi, cikgu ada tunjukkan ataupun ada tayangkan satu video yang tadi yang melompat-lompat, yang tangan ke atas, yang hai-hai tu. Boleh tak kamu kaitkan apakah pembelajaran yang kita belajar hari ini? Berlari lagi. Hai. Okay. Untuk pelajaran hari ini kita akan menyentuh satu tajuk yang sangat kamu gemar kerana ia berkaitan dengan hobi kamu, iaitu amalan aktiviti riadah yang sihat dan juga selamat. Tapi sebelum tu, siapa tahu apakah yang dimaksudkan dengan amalan aktiviti riadah yang sihat dan juga selamat? Siapa boleh bagi tahu dengan cikgu? Main tempat yang betul. Betul. Amalan aktiviti riadah yang sihat dan selamat ialah merupakan aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan tubuh badan dan minda di kawasan yang bersesuaian. Jadi, amalan aktiviti riadah yang sihat dan selamat ini memberikan kata orang banyak manfaat atau kebaikan ataupun kepentingan melakukan aktiviti riadah. Kamu masih ingat tak dengan slogan ini? Iaitu tubuh cergas, otak cerdas. Ini pun dapat dikaitkan dengan aktiviti amalan riadah yang selamat, sihat dan selamat. Jadi, apakah kepentingan amalan aktiviti riadah yang sihat dan juga selamat? Apa kebaikannya, ataupun apa kelebihannya? Okey. Kelebihan ataupun kebaikan apabila kita beriadah iaitu menyihatkan tubuh badan, lagi membantu kuatkan otot dan tulang semasa melakukan aktiviti harian. Yang ni paling semualah, iaitu mengisi masa lapang. Dan cikgu tahu setiap kamu orang mesti ada aktiviti riadah yang kamu suka dan dijadikan sebagai hobi. Betul? Okey. Dan yang terakhir adalah mengeratkan hubungan bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Inilah sebab kenapa kita perlu beriadah. Kerana apabila kita beriadah, kita boleh mengeluarkan peluh dan dapat mencegahkan kita daripada penyakit. Ya, betul. Okey, apabila kita bercakap tentang riadah yang sihat, tapi cikgu nak kaitkan dengan hobi yang kamu suka. Okey, sebelum cikgu akan bagi contoh aktiviti riadah yang sihat, boleh cikgu tahu apakah hobi yang sentiasa kamu buat pada hari Minggu ataupun apabila ada masa yang lapang? Siapa boleh bagi tahu cikgu tentang hobi yang kamu jalankan? Contohnya, bermain bola sepak lagi, berkela lagi, berjogging. Okey, betul.
hobi yang kita buat adalah sebuah aktiviti riadah di mana ia menyihatkan tubuh badan kita. Dan masa sama juga, dia dapat memupuk minat kita untuk melakukan aktiviti tersebut. Selain yang contoh kamu bagi tadi, cikgu boleh bagi contoh yang lain. Seperti, yang ni semua orang suka. Bermain bola sepak, lagi berbasikal, berjogging, berkebun pada waktu masa lapang, lagi berenang. Okey, kita boleh membuat aktiviti ini pada waktu yang sesuai dan juga tempat yang bersesuaian. Contohnya, ini contohnya bermain bola sepak di padang bola sepak lah. Kita tak boleh bermain di tempat lain. Sebab ia boleh kata orang, ini melibatkan keselamatan kamu apabila bermain di tempat lain, supaya dapat mengelakkan sebarang perkara yang boleh berlaku yang tidak diingini lah terhadap diri kamu. Okey, tadi kita dah bercerita tentang hobi yang kamu suka ataupun aktiviti riadah yang kamu bagi. Contoh aktiviti riadah yang sihat yang kamu bagi kepada cikgu. Tapi cikgu nak kaitkan dengan amalan riadah yang selamat. Sebentar tadi cikgu ada bagi tahu bahawa apabila kita membuat satu aktiviti beriadah di tempat yang betul. Betul? Okey. Jadi, aktiviti riadah apabila kita melakukan aktiviti riadah di tempat yang betul, itu pun adalah salah satu amalan riadah yang selamat. Kerana apa? Sebab kita telah memilih tempat tersebut untuk melakukan aktiviti yang bersesuaian. Contohnya, bermain bola sepak di padang bola sepak, berenang di kolam renang dengan pengawasan ibu bapa. Dan juga kita perlulah berjogging di taman rekreasi yang berdekatan lah. Okey. Tapi selain kawasan yang bersesuaian, ada juga amalan riadah yang selamat seperti memakan pakaian dan kasut yang sesuai semasa melakukan aktiviti riadah tersebut. Kerana apa? Apabila kita menggunakan contoh baju sukan lah, kasut sukan, apabila kita menggunakan pemakaian yang sesuai, ini dapat kata orang membolehkan kita melakukan aktiviti tersebut dengan selesa. Okey. Amalan yang kedua adalah memanaskan badan sebelum melakukan aktiviti dan juga menyejukkan badan selepas aktiviti. Ini kerana apabila kita panaskan badan dan sejukkan selepas buat aktiviti tersebut, kita dapat mengelakkan sebarang kejadian ataupun berlakunya kejangan otot yang menyebabkan kecederaan dalaman seseorang lah. Jadi, cikgu nak pesankan awal, sebelum kita lakukan satu aktiviti, kita kena memanaskan badan. Contohnya, kalau kita bersenam, kita kena panaskan badan. Sebelum kita pergi jogging, kita kena panaskan badan. Ataupun semasa kita bermain bola sepak, kita ajaklah kawan-kawan yang lain untuk panaskan badan. Okey. Lepas tu, amalan riadah yang selamat yang lain juga adalah minum air secukupnya. Kerana apa? Sekarang kita di musim panas. Jadi, tubuh badan kita perlukan hidrasi yang banyak untuk
mencukupkan air dalam badan lah. Okey. Amalan yang seterusnya adalah semasa kita buat aktiviti, kita haruslah mengingatkan kemampuan diri dan juga tidaklah perlu memaksa diri untuk melakukan sesuatu aktiviti tersebut dengan secara berlebihan. Ini kerana boleh mendatangkan boleh menurunkan kamu punya hormon dalam badan. Dan amalan yang terakhir adalah rehat yang mencukupi dan juga tidur yang berkualiti, kerana ini mempengaruhi perkembangan kamu sebagai seorang pelajar dan juga supaya mengelakkan kamu kata orang tidaklah terlalu letih semasa di sekolah nanti. Selain daripada amalan riadah yang selamat, kita juga ada amalan yang tidak selamat. Apa contohnya? Contohnya adalah bersenam tanpa memanaskan badan. Ini boleh menyebabkan kamu berlakunya kejangan otot sehingga menyebabkan kecederaan lah. Lepas tu, kamu amalan seterusnya, kamu melakukan aktiviti di tempat ataupun di kawasan yang tidak sesuai atau berbahaya seperti jalan raya, tepi sungai, kawasan yang licin. Itu adalah salah satu amalan yang tidak selamat. Dan yang ketiga adalah menggunakan peralatan rosak atau tidak sesuai. Contohnya, sekiranya kamu melihat, contoh kamu nak pergi berbasikal bersama rakan kamu, tapi kamu lihat tayar basikal kamu tu pancit, jadi kamu masih nak berbasikal. Jadi, kamu kena tukarlah ataupun mengisi angin di tayar itulah sebelum berbasikal. Okey. Seterusnya adalah tadi cikgu dia cakap mengingat kemampuan kan. Jadi kita seharusnya melakukan sesuatu beriadah ataupun bersenam secara berlebihan tanpa rehat yang mencukupi. Ini pun juga adalah kesan yang boleh bagi kecederaan pada diri kamu lah semasa melakukan aktiviti beriadah. Yang terakhir itulah tidak minum air secukupnya. Ini juga salah satu amalan riadah yang tidak selamat lah. Jadi cikgu nak kamu jangan amalkan amalan ini semasa kamu melakukan aktiviti riadah. Apabila kita cakap amalan ataupun amalan riadah yang tidak selamat dan juga selamat, mestilah kita ada langkah, betul ke tak? Okey, apabila tadi kita dah cakap amalan riadah yang selamat dan juga tidak selamat. Jadi, mestilah ada langkah keselamatan apabila kita beriadah. Okey, apakah langkah keselamatan apabila kita beriadah? Okey, yang pertama adalah kita perlu ikut peraturan dan arahan yang ditetapkan. Di mana cikgu nak tanya, okey, kamu pernah tak nampak satu papan peraturan dekat papan yang besar tu di taman rekreasi yang kat situ ada tulis jangan buang sampah merata-rata, lepas tu ada yang jagalah persekitaran. Itu adalah salah satu peraturan yang kita perlu patuhilah semasa melakukan aktiviti beriadah. Okey. Yang kedua adalah kita haruslah pilih masa yang sesuai. Kerana semasa kita melakukan aktiviti riadah, kita perlulah mengelak melakukan aktiviti ini di cuaca yang ekstrim seperti panas yang sangat terik ataupun hujan lebat, sebab ia boleh mempengaruhi kamu punya kesihatan.
Okey, yang ketiga adalah jangan beriadah bersendirian, terutamanya di kawasan sempit dan juga gelap. Jadi, cikgu pesan lebih selamat kamu buat aktiviti beriadah bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain dan juga rakan. Kerana dalam ini boleh kamu mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga kamu dan juga rakan-rakan. Okey. Langkah yang seterusnya, kamu pastikan peralatan sukan dalam keadaan baik dan juga digunakan dengan cara yang betul lah. Contohnya, mesti kamu suka bermain badminton. Tetapi, uh, tetapi raket tu jangan pula awak memukul rakan yang lain. Jadi, ini boleh menyebabkan kecederaan lah pada rakan awak tu. Seterusnya, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling seperti jalan raya, longkang, perangkap licin dan juga haiwan liar lah. Yang ni cikgu boleh bagi tahu sekiranya kamu berjogging ataupun bersenam di taman kreasi, sekiranya kamu nampak haiwan liar, jangan pula kamu dekatlah. Kalau boleh, kamu perlu elakkanlah haiwan tersebut. Terutamanya ular yang berbisa lah, sebab supaya tidak ada perkara yang berlaku ataupun perkara yang tidak diingini lah. Sentiasa jaga dirilah semasa melakukan aktiviti beriadah. Okey, yang keenam, ni bawalah kit pertolongan cemas asas sekiranya berlaku kemelangan lah atau kecederaan ketika kita beriadah. Okey. Okey, seterusnya, apakah risiko jika tidak berhati-hati semasa melakukan aktiviti beriadah? So, jadi risiko boleh menjadi pada diri kita sendiri ataupun di sekeliling. Contohnya, risiko yang pertama mungkin kecederaan pada badan lah. Contohnya terseliuh semasa melakukan aktiviti riadah berjogging, patah tulang ataupun luka. Okey. Yang kedua, dehidrasi kerana kita tidak minum air yang mencukupi semasa melakukan aktiviti beriadah. Jadi ini boleh menyebabkan kamu rasa pening, sakit kepala dan rasa nak pitam serta mual dan juga rasa nak muntah. Ini menyebabkan ia boleh menyecaskan kamu dalam melakukan aktiviti riadah tersebutlah. Yang ketiga, keletihan yang melampau. Ini pun boleh menyebabkan kamu rasa lesu dan tidak bermaya. Dan stamina kamu pun menurunlah kerana melakukan aktiviti beriadah secara berlebihan. Yang keempat pula adalah menyebabkan masalah kesihatan jika kita tidak mengamalkan amalan beriadah yang betul dan selamat. Okey, yang seterusnya adalah kemalangan semasa aktiviti. Yang ni mungkin menyebabkan kamu terjatuh, tergelincir atau dilanggarlah, menyebabkan luka ataupun luka serius. Okey, yang keenam, prestasi merosot. Okey, prestasi merosot ini akan menyebabkan kamu rasa sukar sangat fokus dalam pelajaran atau melakukan sesuatu pekerjaan. Ini juga menyebabkan kamu rasa kurang bermotivasi dan juga semangat. Okey, ini juga menyebabkan hasil kerja atau latihan kamu menurun. Sebab itu dah cikgu cakap, kita seharusnya mengamalkan amalan aktiviti riadah yang selamat. Okey. Terakhir adalah risiko jangka panjang. Okey, apabila kita tercedera pada kaki dan juga berulang lagi, ini menyebabkan kamu menghadapi masalah sendi dan juga ia boleh menjejaskan kehidupan harian kamu lah untuk melakukan aktiviti harian lah. Okey, jadi sebelum kamu buat aktiviti riadah, kamu mesti utamakan keselamatan dahulu.
kita haruslah beriadah dengan bijak untuk hidup yang lebih sihat. Okey, sebenarnya tadi cikgu dah explain pasal cikgu dah terangkan uh, aktiviti beriadah yang sihat dan juga apakah amalan aktiviti riadah yang selamat dan juga tidak selamat. Okey, jadi cikgu ada satu kata orang aktiviti. Sebelum cikgu terangkan lebih dengan teliti. Okey, cikgu nak kamu cari pasangan dulu. Bentukkan satu kumpulan kecil. Bentukkan satu kumpulan kecil lah. Okey, dah bentuk? Okey, dah. Bagus. Okey. Okey, sebelum tu, cikgu kenalkan aktiviti ini dinamakan sebagai jom pilihku, amalkan selalu. Okey. Okey. Ini salah satu aktiviti di mana kita perlu mengelaskan beberapa kad bergambar amalan riadah yang selamat dan juga tidak selamat pada jadual yang betul. Okey. Jadual betul. Setiap kumpulan cikgu akan panggil ke hadapan dan kamu perlu ambil 2 kad bergambar yang cikgu letakkan di atas meja dan kamu perlu ambil. Lepas tu kamu perlu tampal pada jadual yang cikgu sediakan. Okay. Macam mana? Contoh, cikgu cabut satu kad bergambar. Jadi cikgu dapat bermain berhampiran kawasan yang berbahaya. Jadi ini amalan riadah apa? Sama ada amalan riadah selamat atau tidak selamat. Siapa boleh bagi tahu? Betul, amalan riadah tidak selamat sebab bermain berhampiran di kawasan yang berbahaya. Jadi, kolom yang mana? Ini. Betul, dan seterusnya. Sebenarnya tadi seronok tak aktiviti yang cikgu buat, iaitu jom pilihku dan amal selalu. Seronok tak? Seronok. Tapi cikgu ada lagi satu aktiviti lagi. Nak tahu apa? Aktiviti quiz, parrot quiz. Okey. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, cikgu tunjukkan. Okey. Inilah pedang parrot. Okey. Inilah dipanggil parrot quiz. Apa yang cikgu nak? Okey, cikgu terangkan dulu arahan dia. Okey. Apa cikgu nak? Nanti kamu cabut pedang ni dan kamu baca nombor yang kamu dapat. Nanti cikgu akan paparkan soalan quiz di hadapan. Okey, yang ni bukan perkumpulan. Ni secara individu. Cikgu nak secara individu. Tak apa. Lepas ni cikgu tunjukkan cara-cara bermain dia, okay? Okey. Cara dia bermain.
kamu kena ambil kamu kena ambil salah satu pedang parrot ni kat sini. Jadi Mengapakah kita perlu contoh, mematuhi cikgu ambil. peraturan semasa bermain? Cikgu dapat nombor soalan 15. Jadi kamu kena baca soalan. Contohnya, cikgu dapat soalan nombor 15 tadi kan? Okey. Soalan dia antara berikut yang manakah alat perlindungan semasa aktiviti riadah? Yang mana jawapan dia betul? Topi sekolah ke, payung ke, topi ataupun topi keselamatan? Yang mana betul? Topi keselamatan. Betul. Lepas tu cabut lagi. Okey, seterusnya cikgu cikgu nak mana satu Mana satu? Cikgu nak ni. Antara berikut, Cikgu yang manakah dapat alat perlindungan semasa nombor aktiviti riadah? 7. Nombor 7 apa soalan dia? Okey, mengapakah kita perlu memakai topi keselamatan semasa berbasikal? Jadi jawapannya untuk melindungi diri. Okey. Jadi kalau dah cabut, nanti letak ketepikan yang dah pedangnya supaya rakan awak tak boleh cabut. Mengapakah Soalan yang kita perlu sama. memakai topi Okey, sekali keselamatan lagi. semasa Cikgu berbasikal? nak ambil ni lah. Cikgu dapat soalan nombor 6. Jadi, mestilah soalan yang nombor 6. Okey, baca dulu. Kenapa kita perlu mematuhi peraturan semasa bermain? Kenapa? Untuk keselamatan diri ataupun untuk bergaduh? Untuk cepat penat ataupun untuk menang sahaja? Jawapannya adalah untuk keselamatan diri. Betul. Jadi mengapakah kita perlu lepas mematuhi peraturan semasa bermain? Selesai ni, ada satu lagi aktiviti yang cikgu nak bagi nanti. Okey. Jadi lepas je kita dah selesai aktiviti kuis ni, cikgu ada bagi satu lebaran kerja. Okey, sebelum cikgu bagi lebaran kerja ni, cikgu terangkan dulu macam mana nak buat dia. Okey, lebaran kerja ni ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ni, soalan dia padankan aktiviti di bawah dengan jawapan yang betul. Jadi, kamu padankanlah aktiviti itu dengan amalan yang betul. Selamat ke tak selamat? Contohlah, cikgu bagi contoh. Bermain di padang. Selamat ke tak selamat? Jawapan dia, selamat kan? Jadi, padankan selamat. Sama juga yang soalan yang lain. Okey. Bahagian B pula, yang ni cikgu nak kamu warnakan. Guna pensel warna. Guna warna yang dinyatakan. Contoh, warna hijau jika aktiviti itu selamat. Tengok muka je senyum, kan warna hijau. Jadi, warnakan hijau. Jika aktiviti itu tak selamat, kita kena warna merah. Okey, cikgu bagi contoh lah. Contoh soalan yang pertama. Bermain di padang permainan. Kena warna apa? Hijau ke merah? Bermain di padang permainan, aktiviti selamat ke aktiviti yang tidak selamat? Jadi, jawapannya aktiviti yang selamat. Jadi, kita kena warna hijau. Okeylah. Contoh lagi, bermain di tepi jalan raya.
Aktiviti ni selamat ke tidak? Jawapannya tidak selamat. Kalau jawapannya tidak selamat, kita kena warna apa? Warna merah. Betul. Itu. Lepas tu, Cikgu Guna, kamu buat soalan yang seterus-terusnya.